Hai Desi di sini. Saya nak ulas sedikit satu posting dalam Facebook, dalam grup WhatsApp saya mengenai isu penubuhan Madani Mart yang kononnya akan menjadi saingan kepada Fleximart. Dulu apabila nak ditubuh Fleximart, geng-geng ceplos ni tuan-tuan begitu orang kata apa, beria-ria mengkritik pendekatan yang nak dibawa oleh Datuk Seri Rafizi Ramli. Fleximart adalah satu konsep perniagaan sosial, social enterprise. Kena faham, tapi itulah ceplos ni dia tak faham. Fleximart dengan Kesum sekarang ni di peringkat kajian, peringkat mula. Maknanya untuk melihat model ini, keberkesanan model ini harus dikaji dahulu sebelum ia boleh diambil sebagai satu model yang boleh dikopi. Kena faham itu. Jadi apabila posting mengenai Madani Mart ini, ia berbeza tuan-tuan. Ia tak sama dengan konsep Fleximart, tak sama dengan konsep Kesum. Tuan-tuan pernah dengar tak kedai satu Malaysia? Kedai satu Malaysia. Tuan-tuan mesti kenal, mesti ingat. Di mana konsep ini telah dibawa oleh bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Razak. Kedai satu Malaysia. Yang mana menjual barangan-barangan makanan, household lebih murah daripada kedai yang runcit yang lain. Dengan menggunakan jenama-jenama satu Malaysia. Namun, apa jadi kepada kedai itu? Kerana apa? Produk-produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang kononnya produk yang dah nak expired, produk-produk yang low quality. Saya pernah melihat konsep ini di UK semasa saya belajar di sana, di Tesco. Apabila ada barangan-barangan yang dikategorikan sebagai Tesco value, maknanya barangan ini menggunakan jenama Tesco dan dia dijual dengan harga yang murah sedikit kerana dia tidak mempunyai jenama-jenama yang besar. Dan saya sendiri membeli produk-produk begini kerana bagi saya ia berbaloi. Macam French fries, potato chips, sayuran, sos. Kadang ada yang melibatkan barangan seperti sabun. Jadi saya membeli. Dan sekarang ini di pasaraya besar pun ada juga yang dipanggil barangan mereka. Tapi konsep di Malaysia ini mereka agak reluctant untuk membeli barang-barangan yang jenama pasaraya tersebut. Kerana kita lebih mementingkan brand. Kan? Jadi apabila saya melihat posting yang menunjukkan yang Fuzia Saleh memegang Madani Mart dan seusaha politik kepada Perdana Menteri Datuk Farhan Fauzi dalam Facebook beliau, di mana ada perbincangan dengan Fuzia Saleh dan beberapa orang lagi mengenai isu pembukaan Madani Mart. Di mana mereka sendiri ada satu gambar itu memegang proposal. Wow. Come on lah, takkan kita nak tiru style Najib, tuan-tuan. Najib dah buat dah pun satu Malaysia. Dan tiba-tiba kita dah nak habis dah penggal PRU yang ke-15 ini baru terfikir konsep Madani Mart. Saya cadangkan kepada seusaha politik kepada Perdana Menteri Datuk Farhan. Apa kata ada satu program yang dinamakan Sejati Madani. Kenapa tidak digunakan 100,000 itu untuk membuka Sejati Madani Mart. Kerana apa saya melihat banyak projek-projek Sejati Madani ini gagal, hancur lebur. 100,000 begitu saja dibazirkan. Yalah, baru-baru ini ada saya sendiri ada mengatakan yang program Sejati Madani ini merugikan, malah tidak memberi manfaat kepada komuniti kampung. Kerana konsep Sejati Madani itu dia
keuntungan daripada projek yang dibuat oleh penduduk kampung itu akan dinikmati oleh penduduk kampung itu sendiri. Maksudnya dari segi duit, kalau ada nak bantuan, boleh ambil duit sejati madani keuntungan itu. Tetapi gagal tuan-tuan. Malah SPRM ada membuat siasatan dan mengatakan ia tidak ada unsur rasuah, seperti yang dibangkitkan oleh seorang pemimpin amanah di Terengganu. Memang dia tidak ada unsur rasuah, tetapi cara projek itu dijalankan daripada awal hingga habis, majoritinya gagal, tidak sustain. Sebab itu saya kata lebih baik Farhan Fauzi anda link balik dengan ICU, di mana duit 100,000 itu diwujudkan kedai runcit madani di setiap kampung. Bagi saya itu lebih manfaat. Tapi kalau dari segi proposal ini, apa yang anda nak buat, anda nak ambil duit daripada mana? Madani Mart ini. Konsep yang nak dibawa oleh Rafizi Ramli, mereka create satu proposal perniagaan di mana orang ramai yang ada duit boleh invest untuk diberi kepada projek seperti Kesom, Fleximat, di mana konsep itu ada anak-anak muda yang ingin menjalankan perniagaan, mereka mendapat modal, mereka buat sendiri, mereka mendapat keuntungan itu mendapat kepada mereka dan akhirnya diberi kepada pihak pelabur. Sebab itu saya kata, tiba-tiba nak buat Madani Mart, bagi saya dia macam copy paste tuan-tuan. Dan saya harap sangat kepada Fuzia Saleh dan Farhan Fauzi, kaji balik kenapa projek kedai satu Malaysia itu gagal. Kena kaji balik. Projek ini dah dibuat tetapi gagal. Kenapa gagal? Datuk Dr. Fuzia, beliau adalah seorang lepasan Doctor of Business Admin, DBA. Maknanya beliau lebih faham mengenai konsep pengurusan perniagaan. Tetapi bagi saya beliau pun tak pernah jual pen sebatang pun. Nak cerita bab nak buat perniagaan ni tuan-tuan, sebenarnya kita mesti belajar daripada orang yang pernah jual pen sebatang. Walaupun beliau gagal dalam perniagaan, tetapi beliau gagal secara praktikal, bukan secara teoretikal. Tu saya kata tadi tu. Saya melihat komen-komen daripada warganet. Saya pinjamlah ayat Fahmi Fazil. Warganet, netizen. Kerana daripada komen-komen yang ditulis, bagi saya agak agresif. Malah bukan saja banyak negatif lah kan. Maknanya tidak ada sokongan pun. Yang mereka sebut di sini, jangan jadi macam kedai satu Malaysia. Sudahlah. Ambillah sebagai pengajaran, dan yang lebih baik pada pandangan saya ianya berkolaborasi dengan koperasi setempat lagi bagus. Itu cadangan yang bagus. Bagi saya, apa kata Madani Mart ini mencari pengusaha-pengusaha kedai runcit di setiap kampung yang mereka dah berniaga, tetapi mereka berada di tahap itu saja. Tapi mereka boleh sustain. Dapat juga hantar anak mereka ke universiti, dapat juga pergi umrah. Apa kata Madani Mart ini, maknanya dia menyuntik dana ataupun menggunakan duit sejati madani itu untuk upgrade kedai ini. Daripada kita nak bersusah payah, nak pergi buka kedai baru, nak pergi... Bagi saya, apabila ada saja konsep Madani Mart ini, dah ada dah ni, yang kepala otak konsultan ni. Kepala otak yang bagi saya, dia pikir yang ini konsultannya. Dia buat ni. Duit dah dapat semua, dah jadi. Lepas tu projek nak lingkup, mampu pi. Dengar daripada pandangan sarjana ni. Kan kita melihat tuan-tuan, saya melihat program Sejati Madani, ramai konsultan yang mana mereka nampak 1 bilion itu. Bagaimana nak tackle ni, nak pick 10%, 20%. Lepas tu projek melingkup tuan-tuan. Tu aku nak kata.
Kan bila orang-orang macam saya bercakap, oh ini orang negatif. Kepala bapak apa? Kan? Ini duit rakyat. Bukan duit mak kepala bapak apa? Orang utara cakap tuan-tuan. Sanusi suka guna ayat tu. Kan? Bagi saya tak ada masalah. Orang utara dia memang cakap macam tu. Jangan marah. Kan? Jadi saya kata beginilah kepada Datuk Dr. Fuzia Saleh. Ada doktor dalam bidang pengurusan perniagaan, kaji dulu, buat homework, panggil sarjana-sarjana, dalam bidang teoretikal, dalam bidang praktikal, jangan pisang berbuah dua kali, macam apa nama netizen dan warga net, Yalah, saya nak tutup sikit lah, saya nak baca sikit. Tadi terlalu excited, lupa pula nak baca dia punya konsep Madani Mart ni. Konsep Madani Mart merupakan sebuah inisiatif bagi mewujudkan rangkaian kedai runcit berasaskan komuniti, bertujuan menyediakan barangan keperluan berkualiti pada harga yang lebih adil dan berpatutan dengan fokus utama menyokong kesejahteraan rakyat, khususnya di kawasan luar bandar dan separa bandar. Wow, ini bagi saya sama je. Tak ada apa beza pun dengan konsep Satu Malaysia. Okey, kononnya nak menyediakan benda-benda yang berkualiti untuk komuniti. Kita kena faham tuan-tuan, komuniti kita walaupun duduk di kampung, mereka rela beli sos Maggi mee, jenama Maggi, daripada beli jenama yang bukan-bukan, tuan-tuan. Yalah, nanti ada Maggi mee Madani, Maggi mee daripada syarikat Maggi. Tuan-tuan rasa orang kampung nak pilih yang mana satu? Saya lontarkan kepada Dr. Fuzia Saleh, seorang tak tahulah seorang apa. Cai